Baiklah, inilah dia tim makeover kita. Saya nak memperkenalkan di sebelah kanan saya ni stylistnya Azhar. Assalamualaikum. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Azhar. Okey, dan di sebelah kiri saya ni pula makeup artistnya iaitu Yan. Sihat, Yan? Alhamdulillah. Okey, jadi kita tadi sama-sama dah melihat kan kita punya tetamu iaitu Yasmin. Jadi seperti idola fashionnya Fiza Qadir. Kalau kita tengok susuk tubuhnya dan wajahnya pun dah cukup cantik kan. Sangat-sangat komersial dan sangat-sangat macam betul lah dia memang model sambilan kan. Jadi bagi pandangan Azhar lah kan bila tengok tubuh badannya, agak-agaknya boleh ke dia nak menjadi seperti Fiza Qadir? Sangat boleh. Sebab saya tengok dia memang dah cantik. Dah tak banyak kerja lah untuk kita ubahkan dia jadi Fiza Qadir. Yes, dan bagi pandangan Azhar ni fashion Fiza Qadir tu macam mana sebenarnya? Fiza Qadir ni apa yang saya lihat dia very feminine. Pakaian dia semua ada segmen macam jacket, segmen accessories, kasut. Kiranya dalam setiap pakaian yang dipakai selalunya mesti ada satu killer item tu wajib. Okey. Dan dari segi makeup pula, kalau kita tengok makeup Fiza Qadir ni nampaknya memang sebab wajah dia dah terletak kan, memang dah cantik, tak perlu nak shading lebih, bibir pun dah cantik kan. Jadi bagi yang sendiri macam mana sebenarnya kita nak memberikan informasi kepada Yasmin ni supaya dia menjadi ala-ala Fiza Qadir lah. Okey, bagi pandangan Yan untuk jadikan peserta kita tadi tu menjadikan Fiza Qadir, boleh kita mainkan liner yang tebal untuk mata dia dan soft smoky eyes sebab mata Fiza Qadir amat berbeza dengan peserta yang kali ini. Jadi saya akan lakukan soft smoky untuk mata dia dan bermain dengan eyeliner. Dan untuk styling yang kita nak lakukan untuk Yasmin kejap lagi kan, fashion yang macam mana Azhar nak berikan? Saya akan pakaikan dia dengan pakaian yang very simple untuk dalaman, tapi di luar dia kita akan pakaikan dengan jacket dan aksesoris. Kiranya aksesoris tu menjadi killer item dia ke apa? Jacket dia, jacket dia. Jadi killer item, tak sabar nak tengok dia punya jacket ni kan. Dan dari segi kalau kita nak tengok makeup dah, tapi untuk rambut dia pula macam mana? Kalau Fiza Qadir kita tengok rambut dia memang tebal dan dia selalu ikat rambut kan? Betul. Tapi untuk kali ni saya rasa saya nak ubah Yasmin ni. Dia tak biasa dengan ikat rambut, kita lepaskan rambut. Jadi hari ini kita akan ikat rambut dia tinggi untuk kelihatan seperti Fiza Qadir. Okey, dan kalau ikat tinggi pun akan menampakkan dia lagi tinggi, betul? Ya, betul. Okey, jadi kepada penonton yang mungkin nak cubalah untuk menjadi ataupun ambil tips-tips fashion untuk menjadi seperti Fiza Qadir, ada tak tips-tips yang mungkin Azhar boleh kongsikan? Contoh item apa yang wajib atau pakaian yang bagaimana yang perlu ada yang boleh menampakkan seperti Fiza Qadir? Item yang saya selalu nampak dia pakai ball accessories macam earrings ke, cincin, tali pinggang dan kasut. Kasut tu yang penting. Kasut dia penting. Kalau kita tengok Instagram Fiza Qadir, kasutnya semua wow je lah. Yang tinggi-tinggi yang semua tinggi, kan. yang paling tinggi tu paling cantik dia. Okey, dia kena berani lah. Berani memakai kasut tinggi yang betul-betul tinggi tu kan. Baiklah, jadi adakah anda berdua ni yakin boleh mengubah Yasmin menjadi idola fashionnya Fiza Qadir ni? Ya, sangat yakin. Sangat yakin Mari kita lihat. Mari kita lihat sama-sama. Jadi kita tak nak buang masa lagi, kita nak bersama dengan Azhar. Kita nak memilih baju yang sesuai untuk kita berikan kepada Yasmin. Jom. Baiklah, untuk segmen styling ni kita kembali bersama dengan Yasmin dan juga stylist kita Azhar. Jadi Azhar, baju macam mana kita nak beri kepada Yasmin ni? Saya akan pakaikan dia pakaian sangat simple, seperti yang Yasmin katakan, dia sukakan color neutral, very neutral dan mix and match. Itu yang saya akan pakaikan untuk dia. So lepas ni kalau dia nak cuba sendiri dan kat rumah semua dah ada bahan tu. Yes, dia dah boleh cuba. Dan kalau kita tengok sendiri dekat rak tu kan, memang ada pelbagai baju dan semuanya glamour-glamour kan. Agak-agak Yasmin biasa tak mengenakan pakaian-pakaian tu? Yang glamour-glamour sangat tak biasa lah, tapi
saya nampak ada warna-warna earth colour tu, maybe boleh cuba Itu salah satu itu. Saya memilih bidang ini kerana ianya satu cabaran bagi saya dalam membentuk imej dan keyakinan individu. Bagi saya, yakin dan selesa adalah dua elemen penting dalam mencipta imej, gaya dan personality seseorang. Ya, nak pilih baju apa ni untuk dibagi kepada Yasmin supaya nampaklah ala-ala Fiza Qadir sikit? Yasmin biasa tak pakai jaket untuk keluar malam ke? Jaket? Untuk Tak biasa. Tak biasa, okey. Saya akan cuba untuk pakaikan Yasmin dengan tapi ini berlainan daripada yang kita selalu nampak tu pakai tebal. Jadi very light, tipis, nampak cermin. Dia jarang kan Cik? Tapi Alam ada lah. Okey, bagus. Dan agak-agak Yasmin boleh ke tidak untuk memakainya? Boleh kan, saya tak sabar. Dan tapi ini macam nampak kosong kan? Saya akan gunakan dengan aksesoris. Fiza Qadir terkenal dengan gaya dia yang sangat bold dengan aksesoris semua. Jadi saya akan pakaikan tali ni. Okey. Bismillah. Ya, betul. Clutch tu supaya nampak naik lagi lah. Berseri. Nampak berseri sikit. Okey. Jadi kita pun dah tak sabar dah ni nak bagi Yasmin cuba dan Asal boleh tolong. Jadi boleh masuk ke dalam dan cuba. Okey. Yang ni. Dua ni. Okey. Alright. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan makeup artist kita pula, iaitu Yan, untuk memberikan transformasi dari segi wajahnya pula supaya menjadi seperti idola fashion Yasmin, iaitu Fiza Qadir. Tanpa sentuhan profesional, saya tak rasa saya akan menjadi seperti Fiza Qadir, sebab nak transformkan untuk seseorang tu kena lengkaplah dengan cara makeup dia, cara dandanan rambutnya, wardrobe-nya. Jadi inilah salah satu-satunya peluang saya dalam rancangan ini untuk melihat diri saya untuk ditransformasikan secara keseluruhannya menjadi idola saya, iaitu Fiza Qadir. Kita kembali bersama dengan Yasmin dan juga makeup artist kita Yan. Okey, jadi kita pun dah tak sabar dah nak melihatnya. Yasmin dah bersedia? Sedia. Dah bersedia. Okey, jadi saya serahkan tugasan ini kepada Yan. Signature solikan saya ialah kemas dan juga bersih. Saya suka kepada wanita yang berketerampilan cantik dan juga menawan dari dalam dan juga luar.